Jom kita dalami satu nasihat yang nampak ringkas tapi kesannya luar biasa. Kita semua pernah rasa marah kan? Sampai kadang-kadang buntu tak tahu nak buat apa. Kisahnya, ada seorang sahabat minta satu nasihat yang mudah nak ingat dan amal. Jawapan baginda, ringkas, padat dan terus menusuk ke dalam hati. Yang menariknya, nasihat ni diulang-ulang. Kenapa agaknya ia begitu penting? Sebabnya mudah. Marah ni macam pintu gerbang kepada pelbagai masalah lain. Kalau tak dikawal, kita boleh tersilap langkah. Malah hubungan dengan orang pun boleh rosak. Nah, hadis ni juga ubah cara kita faham maksud sebenar kekuatan. Kuat tu bukan pasal menang lawan tumbuk, tapi menang lawan perasaan marah sendiri. Jadi nampak tak, orang yang betul-betul kuat ialah yang mampu kuasai diri sendiri. Okey, jadi macam mana kita nak bina kekuatan dalaman macam ni? Jom tengok caranya. Ada 4 langkah praktikal yang boleh kita cuba bila api kemarahan mula membara. Perubahan posisi badan ni secara fizikalnya bantu sejukkan haba marah dalam diri. Sebenarnya, amalan ni semua bukan setakat untuk kawal emosi, tapi lebih dari itu. Ia membentuk pribadi kita sebagai seorang mukmin yang penyabar dan disenangi orang lain. Jadi, renungkan sejenak. Lepas ni, langkah mana yang anda akan cuba dulu?